Mana lagi? Interaktif and Kids on 2. Wah, ni ada kayak ni. Tuan Zul. Ya, okey. Pada hari ini, adik-adik akan dapat lagi mempelajari tentang kayak. Suka tak suka? Suka. Okey, ini adalah kayak double. Kayak double sebab apa? Dia ada 2 seat. Okey. Ini adalah bahagian hadapan dan di sini adalah bahagian belakang. Faham? Faham tak? Okey. Apabila adik-adik nak naik, adik-adik hendaklah masukkan dahulu, pegang dan masukkan kaki kanan dahulu dan duduk. Cara untuk keluar, keluarkan kaki kiri dan keluar. Mudah kan? Mudah. Boleh buat? Boleh. Tuan Zul, sebelum kita mulakan aktiviti kayak ni, Abbas nak minta izin untuk berinteraksi dengan kawan-kawan di rumah dulu. Boleh kan? Boleh. Jadi Tuan Abu pun dah bagi pinjam komputer ribbonnya pada Bas. Jadi kawan-kawan, jomlah ikut Bas. Kita bacakan email dan karya kawan-kawan dulu. Jom. Tunggu ya. Tuan Zul. Bye. Dah sedia semua? Dah. Teruskan baca. Email ini datang dari Vivandra Jaisi. Dia datang dari Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Katanya, "Hai Kids Santu." Hai. Apa khabar? Baik. Semoga Bas dan kawan-kawan sihat sejahtera. Bas ni sangat comel. Saya suka Bas yang gemuk dan montel itu. Saya nak tanya, saya hendak masuk ke rancangan Kids Santu, tapi saya tidak tahu caranya. Macam mana? Terima kasih atas panduan kawan-kawan. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Vijendra. Kalau nak masuk macam kawan-kawan ni, hantarlah maklumat kawan-kawan semua kepada kami. Sekarang tunjuk karya. Buat kan Syah? Peking. Kayak ni dia hantar oleh Nur Fadilah Nabilah binti Zulkifli. Umurnya 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Cantik. Kira cantik lah kalau Dari 8 tahun. Bota Perak. 8 tahun dia lukis macam ni Bas. Betul. Ada lukis capan tak? Tak ada. Tak ada capan, Bas. Tak apa. Terima kasih kepada Siti Nabila kerana menghantarkan karya ni. Kawan-kawan yang lain tu hantarkan hasil karya kawan-kawan ke alamat yang tertera di bawah ini. Kakak mesti dah tahu alamat Kids on 2 kan? Alamat email Kids on 2 kan? Jadi hantarkanlah email kawan ke interaktif@kidson2.tv. Pengirim email dan hasil karya akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea dengan nilai RM100 Malaysia. Voucher chip biskut Famous Amos bernilai RM20 Malaysia serta cenderahati istimewa Kids on 2 berupa selai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon ke alamat Kids on 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Kes, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Kawan-kawan juga jangan lupa Facebook kami tau. Bolehlah kami siarkan melalui Facebook. Dah, jom kita tengok kartun pula, jom. Lepas ni kan kamu nak pergi berkayak. Tengok kartun dulu. Kawan-kawan saksikan Dice.